Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Dewan Seri Permata SK Tok Bok Machang Kelantan. Pada hari ini telah berlangsungnya program Digital at Machang. Jom kita tengok. Pada pandangan cikgu, kenapa kemahiran digital penting untuk guru dan pelajar pada masa kini? Okey, secara jujurnya kemahiran digital ni sekarang sebenarnya seiring dengan cara pelajar membesar. Yang mana semua pembelajaran sekarang amat memerlukan komponen-komponen digital untuk memudahkan PDPC dalam kelas. Pelajar-pelajar perlu menguasai kemahiran ini supaya mereka dapat seiring dengan revolusi industri 4.0 yang mana ia kebanyakannya melibatkan penggunaan AI dan sebagainya. Sekiranya pelajar tidak menguasai kemahiran ini, mereka agak sukar untuk menjalankan PDPC dalam kelas dan mereka mungkin ketinggalan dalam pembelajaran di universiti nanti. Bagaimana program ini dapat membantu para peniaga? Dengan adanya program ini, kami akan memenuhi permintaan orang ramai seperti produk-produk yang akan seperti produk terbaru yang keluar seperti banana puding. Waktu boleh tu nanti next time kita waktu boleh dah. Dengan berakhirnya acara Digital Machang SK Tok Bok pada hari ini, marilah kita terus memanfaatkan kemahiran digital untuk masa depan yang lebih cemerlang. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Jumpa lagi di program yang akan datang. Wix TV, kreatif, aktif, positif.